Sikale sabana teya. Urang kaladang batanam bawang ditanam. Aku lah rancak tumbuh gini mah. Ini kok masih dia you udah pupuk dia mah. Jualan kadang balik pupuk gini kadang. Kok kurang asih kapatang tak sesuai dia. Ayo buat pupuk endak lah. Tuh. Lama tumbuh saya kolah. Kok taruang ko rancak untuk ladang kini. Percayalah kendak ha. Setiap lagi buah lah nah. Taruang ko kan rancak. Oi kok ke pasar taruang kali orang dulu baru nak lain. Dan taruang impor ngah. Kemarin cari tampang tang ke kemarau panen dan cari tampang tang. Boleh taruang di gulai masuk tu. Di goreng lama jo. Terong dicabein semua nah. Pupuk tinggal lah pupuk. Pupuk tu ai sampai ko lagi nah. Nanti panen set lu. Pi lama ko lah buah lah. Mancak nantian saya coba buah ko. Apa lu? Nak dua membuat air din. Membuat air sudah lah. Kan ada pondok lah dan buat no kuah. Udah menumpang mata dua saya sikut taruh. Pondok lah dan MP baduo awak membuat baduo. Baduo. Dia mencari kayu. Tarpal ko dia bawa jak rumah tang. Nama mancang kemukus ya. Iyo dah. Nama membuat mancang kus ya. Membuat pendasi saya tibun itu. Antung nak awak upang ke kalek nah. Air ditanya lah. Kini dia hasil lain. Wak salik sepertumbuhan kembang ada. Udah nanam lado. Dia nanam taruang. Dia bersuruhnya dalam kualik dah deh. Santiang rasoi dah. Nak pek den lado den tu madin. Batang gua 5 ton asin. Kini lah kalau sampai deh. 5 ton satu je udah masuk karuang kan nah. 5 ton itu mungkin. Yalah, den tu lado mah kau yo. Tanyo lu. Lado mah lado dah. Dusko. Lado sikunya. Dia bantu. Perkembangan ni kan lambat dah tu. Kurang pupuk lado dah. You lu nem pupuk deh. Tu kan nak semua tinggi kini tu. Jadi lah tu. Senjang tinggi nak. Lado buruk. Jangan kecil-kecil nak lado den buruk dia. Nak samu je taruh oleh lah. Randah san taruh. Taruang den. Jangan dah galak-galak kini dah. Asal lah buah kau, sudah kalah muka udah dia nak taruang dan tu. Kau nak dia pergi ladu, taruang kau nak lama dia kadin. Dah, kadang-kadang taruang kau dah lama ladu dah tu. Jangan mengicik ladu tu dah membuat lama taruang. Taruang dah membuat lama ladu dah dalam kuali tu dah. Bagai lemangnya dalam. Kan dia lah gara-gara ladu. Kalau dah taruang dah lama tu dah. Taruang tu untuk tambahannya tu. Ladu tu dan tiangnya. Lado dah dak lado busuk dah lama. Barabu induk ke lado den tu mah. Barabu lah ke taruang lain. Tadi taruang tu dah. You kalau nak lado mah barabu induk ke taruang. Udah yo kareh parut dan udah mah. Menang senang. Tu pematang lah babarek no kin patang betu membuat ladang nah. Lah kacik pematang den. Den kan bagian kaki ni rambah den tokak bagian kiri nak bagian kamari dia. You tiap minggu bau saya stek. Dulu sawah ni ku siku bateh madina. Ku kina. Alah. Abah kok terjujuk saya kin. Tu. Sama laweh sawah ku kin. Aneh. Ya sudah dapat kat 3,000 padi. Kau dah dimancik.
200 nak dapat padi tang dia 200 sikit. Hari hangit ah, malas nak bakar jerami ni. Ha, kali tanan suit ke kiko keadaan. Sawah habis ni mancik. Padi habis ni mancik. Nak balik pokok. Kan ladang dia tu ladang dia nampak lalu lu dah. Lama dia awak sana mau nah. Ni tarungnya nanya rancak-rancak ladu awaknya buru-buru kan. Ni tak si John ni dah. John! Minum ke bir mudu lah mak yang ni bir mudu. John! Siapa John lah? Pungkang kedua kah? Ngah, kau lahir. Iya, buka lah baju dek John. Iya. Alah, hendak kau lahir ibu je badan. Cikgu pernah garang hari kan. Ha. Aduh. Aduh, ha ada bang ada ni. Tu dah bunyi apa cakap. Nyal John. John lah. Ha? John. Ya tu lah. Sudah le kemari nah. Betul. Kini ke Gondaria, aku begini gara-gara dia. Cikampek sampai Papua, Sikale Sabana Dea. Tu cik Den. Iya, lagu yang anda kadang badan nampak dia. Nyek dia. Nyak kau, nyu pakai ladang yang. Sibuknya mengurus tarungnya dan air naknya baut. Hanya suruh dia menjak-menjak kerambi dah. Maka taluk di dia dang lai. Malang tanah lah doang. Alah. Bah prediksi siang dia gini nana adu gini, dia dapat agak 5 ton dia gini gak dang. Lagu dia. Ha? Sama kilo-kilo batang yang. Pilih kecen. Lado. Nyu buahan yang perlu lihat. Kok batang tu biarlah kacik. Nyu kan sama cakap apa kah? You nak dapat ilmu baladang dang deh. Aku ide nak dia. Taruh anak tanam bang. Kan rancak kan. Kancang dek indu-indu apa gunung di dalam kualing. Ya. Kau nak jual lado tu nak lama taruh tu. Angang tak nak batang. Pergi ke sawah yang mancik yang. Oh. Galak ni. Dia tu dek ladang sawah dia nak. Kecen kan mancik sawah bantu jam masuk-masuk lo ke parak kameng. Tu ah. Habis kau nyu sasau lado dia meko. Tak jadi dia ambil mek tang. Undang junju. Ya, kalau dapat kat 3,000 padi dah bisa dia ambil mek je ni. Angkan tak lang ke pada kadang sawah jual hasil padi. Sawah selawai tarpalnya banyak lo cerita. 3,000 lah ni. Iya. Ada kopi yang. Dah aduh cialah deh. Rumah udah nak kek dah japuk lah ke rumah udah. Japuk lah ke rumahnya. Ha. Enggak ya. Panik ni. Ya tadi dia di sekolah dia memang sini nak dia. Lado buah nampak lalu. Padeh nampak lalu. Lai padeh nyo di lidah. Iyo beko kan buah padeh te namo lado tu padeh din. Lah, kok tarung tu iyo tu na lesuknya. Aduh nang kadang Kau kalau ladu ang model kau je lah. Kau nak capek kambang. Pupuk yang perlu. Pupuk racun Iya lembah pupuk dia tu. Dia ada racun dia tu. Kan baru sudah rentanan lo. Baru 2 minggu kulu itu. Nak yang balik nak puas. Ha? Pupuk racun Dia iyo kapai mali tu cik dia ni. Oh, kadang nak membayar. Ya, mama ngarati yang je ladang. Hey. Dia yang kuku angok dia mah. Ni aku dah bakal lu kanan lu aku dah pupuk lah kau bang taruhan dan. Ni kalau lain nama hang dia lagi penyuluhan tu ah. InsyaAllah berhasil taruh aku. Dia kan sabana dia enggak ragu dia ni. Baik aku sepanjang tunjuk saya taruhan dan tak ni mu dan bang. Kali taruhan dia rumah dah. Dia nak kemati pucuk lah doreng kau dah kai. Indak rancak dan. Rancak dan. Dia nak sayur dia nah. Nanti dah kah. Kirim saya lah. Biar ada juga keluar. Dia lah leno, You kirim saja kalau lo balik kemari bang lihat tu. Dalam kalau pupuk nang pakai tu habis tu kalau dia lagi tahu kang tu ah. Nama agak 10 kali yang ambil ladu sini lah panen. Dah kali ambil ladu kalau panen 3 kali nak. 3 hampir lah banyak. Kau nama 10 kali. Hang taruh tu dia nah. Nama pupuk dah. Mau pupuk tu dah. Pupuk rancak nah. Yalah ada ni kitchen orang ada nah.
Hancau punya Jun. Dari Jepang. Berhabis dia nyo bisu kau habis dia nyo kau setengah karung ada. Kadang-kadang 200 pulih. Ambu puang tu 200 kadang-kadang sarang aku. Di mana kira angkai sarang tu kan. Tak bar tu bang. Ha? You balik dah cik. Dan sasak pitih dah. Minggu biskuit dan dak baladang dah dah. Ndak mana nanti bulan dah ada. Mulai hari sudah duduk lah duang tu buat kembang-kembang dia. Bungu-bungu. Iyo. Cak. Dah you pupuk tu lah dah. Dah aku kendak lah. Pupuk bang Khalid tu capek kadang boleh bisa duduk lah biskuit ladang ni lah isi ladang ni bayam lah. Ya. Ikut saya ladang nak taluk dah nanti nah. Ah tu ah. Berapa bang? 200. Tu. 200 200. Nak menanti napuang ni sebantanya lang. Kalau dia ni kaki silah lang panjang lah berada napuang dan lagi penyudahan dekat petani tu ni. Iya. Kau pakai ada, cuma pakai ada. Tu alhamdulillah. Lebih balik rumah orang dia teh. Seban ada Din. Dak kok kayak you bang ada you balik dan cik. Pengguna pupuk dah nak lama dah nanti ikut lubang-lubang daun dengan Idenya lah mencalik bah lapis tangan dia. Dan kau kada ladang asyik dalam sawah tu nak mu pada dia. Nan 200 tadi cik bang lalu ni apa saling. Ha ya. Pupuk dan tadi. Pupuk Aiden. Yo. Ikut dak menanti 6 bulan lah Aiden. Panen lah dia. Minggu bisik dan you panen lah ya tukar si ladang lah. Ni sawah nanti kau pidang tu buku kadang tukar ladang lah. Dia kepada nak tarong lah leh. You dak bilu juga akan maju. Harus pakai pupuk dan elit awak dah. Bilu akan maju hidup. Ah semangat rati yang. Ya dia bisu pupuk biasa saya dah lagi dah. Dah mu ada dan. Dik lado dah tu sekadar lidih saya taruh pupuk. Dia nak ada masuk, nak ada masuk dia. Ya nak Saya nama saya. Ya. Ndak bisa sama san balik puran. Yang je racunnya ke? Itu racun dia yo dah. Sama san lah deh. Menambah mu polis sana. Ayo lah masak lah doren nambah sih. Deh. Kira dah. Kau banyak lah kau siapa ni dia kau mengira beli pupuk. Cuba kok kinang sin. Kau ni dia beli pupuk dah petang minta kira beli pupuk dah tu ha. Nanti nang sekolah. Ya deh. Bila pupuk lah yang dia segar lah doren tu. Nak. Ya. Aku mudah-mudahan banyak hasilnya yang. Kalau kini ah. Yo eh. Ha ya cari dah. PN je lah nah. Kambang lah doren suit Nadine. Dan tak bayang Nadine kau Iya pupuk tu. tu. Patang kan 28 karuang dia membongkar risiko. Dan kau dapat suit 63 karuang lagi. Bawa karuang dan tu. Nak main kau bengkot ada masuk tu dah. Dan nak luruh-luruh kadang sah Nak dan patang ko lah doren Din lah. Lain malah labek buahnya Din. Cuma dek 3 kali ambil saja. Cuba dah pakai 3 kali 4 kali. Dah pakai pupuk Khalid sudah. Ha. Marauk buah lado lah tu kapo daun tu guna ha. You rancak nak kau dekat tu dia. Batopang apa mah dah. Yo. Nak jantan Julai punya tu. Segar bugar body seksi dah. Ladang wak dia nyo. Pupuk petang pupuk dari mana dah. Capek amat dia dah. Saya dengar nyo. Wah. Ku ikut tu, buih besar suit Kepala taruang dan suit lagi. Dah ada lawan ni taruang dan tu. Ha. Ko ada berasi ladang ni saya ide yo banan lai. Ko lai ko. Din. Leda. Mau kok sama taruang kah? Iku nan lung kan pupuk dah. Nalah kan pupuk pada nampak dah nan. Tanya orang cia. Nak blunder tak dia? Bareng. Kakak lek habis cayu. Pacayu lah dah kenyo kini. Petangnya beli umroh nak dah. Berarti kini nyolah tobat tu. Dak baca nan teralah kali tu le dah. Dak kali nan teralah le do. Lah bertukar kini. Mudah-mudah lah ndak. Ndek. Nak bala perasaannya yang tu ah. Ba perasaan dah deh. Nan elok salah ambil nak. Sisi elok salah. Sisi elok salah. Nyo kadek kawan jawab tu. Yo dek berkawan udang nah. Tapi nyo dek acok tak ketu ai. Ya. Ku jam blunder kah? Dak. Nyo beli umroh petang mana dak dapat kaya kena ye jam-jam tu dah nah. Nggih. Din.
Perasaan sampai hari ni hilang tang nampak dia. Sampai hari dak suruh dah. You sampai hari ni. Kamanya sampai umrah sampai hari tu dah. You dah sabananya sampai umrah dah. Bini menyabut dan tanah bini Abang pergi umroh, Tak yakin Din. Sampai hari. Dah. Ku itu yo dah awak seorang-seorang ni tu. Ku lah dulu niatnya tu nyo ndak ni lo nyo umbar-umbar ke urang madah. Tu nyo yo inyo senang tahu. Nona awak tu yo lah sanang lo celik kawan ada tu. Awak. You kau dapat ke you berubahnya. Iya. Tapi nak jadi tanyo dia sampai hari saja hilang dia. Itulah balik saja. Ku itu tu yo de inyul nyo dah. Antara yang jalur cepat inyo entah yang bah. Udah suzon saya udah ke inyo taruh. Hah? Kena-kena taruh ni gua. Udah taruh mau datang. Dan kena aja saya taruh. Suzon taruh ke Bangkalek, Suzon taruh. Ini Bangkalek tu nyo kan manusia lo tu bisa berubah kapan saja, kapan saja. Apa kolahnya agih yang ni kalek tu. Dekat tu banang kainyo. Mudah-mudahlah. You dah berubahnya. Tapi you berubahnya di dia ndaan. Nyak ladu den dah baba aku nasibnya dia. Lah jadi yang siang tu lah jadi nah. Amrasin. Lah habis hari yang mengaku itu. Din. Nya dua. Nah. Ya. Inilah pupuk yang paling bagus untuk bahan perkebunan. Ya. Pupuk. Kau pupuk kau. Cik Jawi kau. Kau pupuk yang rancak. Kembang lah dua di zon. Cik Jawi kau. Dia sen dulu kadang-kadang batang apa dia. Batang Cik Jawa ladu dia ni Cik Jawi kau. Sedih lah. Pinang subur dia buah. Kerambi subur-subur dia Cik Jawi kau. Idin 200 pitih. Dia lagi bonus saja. Kau 200 pitih kau mah. Panjul dia labin. Dia labin dia anjul. Dia tak retong-retong. Kalau bisnes kau tak retong-retong dia anjul. Dia retong-retong. Tu. Labin jul. Kiran sen petang membalik dah. 300,000 dia. Dah sampai setengah soi dah lagi. Kau kurang dia labin. Lah. Mencari rezeki ku yang halal. Halal. Mencari pitik pun halal. Kan boleh pupuk. Mari hai panjul kadang you tak bisa dia. Bilulah hang nak kewerang kekau berbuat baik dan kanjul lah. Panik je payah jadi pitih. Mudah-mudahan dengan adanya pupuk ini usaha Panjul dan Idin bisa makin lancar. Hasil pertaniannya meningkat. Ya, biasanya 5 ton, sekarang bisa 8 ton. Terung Idin besar-besar. Aduh. Rangi. Kegadang-gadangan. Gigi pareman gadang. Has. Kemawang? Hah? Kemawang? Aduh, proyek. Wih, banyak. Ni mana di? Ada pemain rumah kawan deh. Pemain ke rumah kawan. Bade. Tu abang ah? Hah? Apa deh? Hah? Untuk aku nih. Ya. Tak tolong encik lah. Antang kau pihak Panjul je, Din. Di mana? Di parak Munggu Kerambi tu. Okey. Ini nih. Ya, Renggi nanti apa? Apa kata mereka? Hah? Apa kata mereka? Titipan dari penyuluh pertanian. Oh, okey. Orang penyuluh pertanian nitip tadi atas nama Kalek. Bang Kalek. Bang Kalek. Bang Kalek dari tim penyuluh pertanian mengantarkan pupuk. Oh, okey. Sawah Munggu Kerambi.
Ada tempat awak mandi kang ada. Oh, yang ada kes tu kan? Ayo ini ni peranyo nah. Oke, tahu. Peranyo lah. Oke. Apa tadi titipan? Titipan dari apa tadi? Penyuluh Penyuluh pertanian. pertanian. Iya. Oke. Makasih Noe. Iya. Oke. Terima kasih juga ya uangnya. Dapat je belanja Den. Titipan dari penyuluhan pertanian dari Bangkale. Titipan penyuluhan pertanian dari Bangkale. Titipan penyuluhan pertanian dari Bangkale. Oke. Titipan dari penyuluhan dari Bangkale. Dah panjul! Den! Aduh! Den, anak yatim. Dah! Aduh. Assalamualaikum. Salam. Aku dah ada titipan dari penyuluhan pertanian Bangkale. Iko ada paket 2. Yang satu untuk Idin Taruang. Yang satu untuk Dapanjul Lado. Kok. Oke? Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Penyuluhan Bangkale. Din. Pupuk tadi dah celik dah. Kok nyuruh mantang kemari? Model tu lah nyo dah tu. Tak tando orang nama Bangkale tu sudah Bangkale tadi merina. Pupuk dah. Kenyang. Cepat yang mari. Pupuk kan? You kenyang. Chọn cho ai xí. Chọn cho ai xí đây. Tu den kiceng kang lena blunder wa dia ni nda. You ndak adu ka kalek ko tialah. Di mana ko lah nyu duduk tadi. Dan you ndak menerima dia ni din. Acuk mana dia ni koi-nya. Ndak sekali 2 kali dia nyikol dia kan nak nama ni nak menerima tika cik dia le din. You kan. Itu nyu aga. Maga. Le.